Assalamualaikum semua. Now lepas raya, banyak kelab, banyak liga-liga dah mula nak bermula, and then banyak kelab-kelab yang dah mula buat open trial untuk select player-player yang terbaik untuk mewakili kelab masing-masing. So player, those yang berminat nak pergi ke trial, please awak kena faham apa sebenarnya yang Scott ataupun coach nak tengok. So, apa sebenarnya yang dia orang cari? Is it a skill flashy, rainbow flick, gol cantik? No. Realitinya, coach tak cari benda yang nampak luar dari segi luaran. You rambut ke, you ikat tape ni ke, or seluar londeh macam Yamal ke? No. Coach cari reliability. Pemain yang boleh dipercayai every single minute and every single touches. Dan ini yang mereka betul-betul akan perhatikan masa latihan trial. Let's look 5 perkara. Itu pertama, first touch. Okay, under pressure first touch. Macam mana awak bila kena pressure? Okay, kalau bola datang laju, defender rapat atau opponent rapat, touch awak tu clean ataupun bola tu melantun 2-3 meter. Right? Because kalau first touch awak bagus, awak boleh control and terus bermain. Okay, kalau touch awak buruk, game akan jadi slow, peluang akan jadi hilang, bola kena rampas. Okay, remember, dekat level yang tinggi, first touch is masa, and masa ialah kelebihan or advantage. Number 2, jurulatih akan tengok even decision speed. How cepat you buat keputusan ketika you terima bola ataupun ketika you tak ada bola. Okay, sebab apa? Player top ni dia dah scan sebelum dia dapat bola. Dia dah tengok sekeliling, dia tahu ruang mana yang dia perlu pergi, or macam mana dia kena receive bola. So the moment dia receive bola, dia dah tahu dah nak ke kiri ke kanan berdasarkan space yang dia dah tengok dah tadi. Sebab player biasa dia akan fikir dulu. It will take 1-2 second. 1-2 second dalam bola sepak terlalu lama player. Number 3, body shape, arah badan masa terima bola. Ini ramai player muda tak sedar how important benda ni. So bila awak terima bola, badan awak terbuka ke arah hadapan ataupun menghadap ke belakang. So kalau body shape awak betul, it's easy for you go to untuk attack, dribble, pass or find a good space. So kalau body shape awak tak kena, then game akan jadi slow bila mana awak terpaksa pas bola balik. Yang keempat, yang paling penting, yang antara penting adalah weak foot and consistency. Okay, this is make different. Kalau awak hanya guna kaki awak yang kuat, contoh kaki kanan, awak akan jadi predictable. Defender tahu, ini kaki kanan, so defender akan paksa awak pergi ke kiri, and it's difficult for you to move. Player yang ada weak foot, okay, yang strong weak foot dia boleh pass ke dua-dua arah, atau dia boleh keluar dari pressure dengan lebih mudah. Consistency maknanya coach akan tengok penggunaan kaki kiri, kaki kanan, dua-dua kaki tu sentiasa berulang dan konsisten. Dan yang nombor 5, your work rate. Okay, work rate in 90 minutes, 70 minutes or 30 minutes, depend pada liga tu. Ini paling basic, tapi ramai yang gagal. Your fitness, okay. Bolehkah awak maintain intensity, bermain full game? Sebab ramai yang 10-15 minit pertama nampak dia boleh main, boleh berlari, tapi after that dia dah mula rokok lah, mula ball watching lah, mula berjalan dah. So coach nampak benda ni. Player yang stand out, walaupun sampai ke hujung pun, dia masih lagi pressure, dia masih lagi berlari, masih lagi fokus walaupun orang lain dah nampak drop. Right player, so always remember this. Coaches tengok consistency dalam game, reliability under pressure. And one more, coach tak nampak saja potential semata-mata, coach akan nampak you punya preparation bila you masuk ke padang for the trial. So kalau awak serius nak pergi trial, jangan fokus jadi highlight player nak nampak gaya je. No, jadi player yang first touch clean, yang decision laju, cepat, yang body shape betul, yang ada weak foot, yang ada dua-dua kaki, dan work rate tinggi yang boleh bekerja full time. Baru awak bukan sekadar cukup main ataupun datang sekadar nak penuhkan masa, tapi awak akan jadi player yang game changer. So please buat extra work to make sure that awak ready masa trial nanti. Right player? Assalamualaikum.